Assalamualaikum sahabat sejahtera. Selamat bertemu kembali. Ini dia tuan-tuan, Honda CB 1000 SP. Dalam video kali ini saya nak kongsi dengan anda kenapa anda kena memiliki Honda 1000 SP ni. Yang pertama tuan-tuan, untuk motor 1000cc, ketinggian dia sangatlah tidak tinggi, lebih kurang 807 mm saja. Jadi yang bagusnya kat situ untuk orang-orang yang rendang-rendang macam saya 162 cm, sangatlah senang untuk kita navigate motor ini. Dan motor ini pun berat boleh tahan 212 kg basah. Tapi walau bagaimanapun, yang seberat-berat dan sekecil-kecil saya ni, masih lagi saya senang untuk menolak-nolak motor ini kalau kata perlu kita nak parking atau sebagainya. Dan oleh kerana motor ini tidak terlalu tinggi, sangat sesuai untuk anda yang rendang-rendang macam saya. Mari kita duduk atas motor ni. Macam ni dia. Terlajak pula. Macam ni dia tuan-tuan. Kaki walaupun menenjit, tapi tidaklah tertenjit sangat. Masih lagi kita boleh tolak. Maksudnya masih lagi sampai lah kalau kita boleh tolak-tolak lagi macam ni. Dan kalau kita esot sebelah macam ni, kaki boleh menapak. Dan kalau kita esot sebelah macam ni, punggung sebelah je dekat seat ni lagi boleh menapak dengan solid. Jadi jangan risau, sebab tak mungkin takut dia 1000cc. Mungkin anda rasa dia macam tinggi sangat. Sebenarnya untuk Honda SP 1000 ni memang tak tinggi. Memang tak tinggi. Memang best. Lagi sekali saya tunjuk. Macam tu. Dan kedudukan dia secara keseluruhan, ergonomik dia ni, memang untuk motor naked dia memang akan upright menegak. Tapi oleh kerana motor ini laju, motor ini laju bang. Motor ini laju, tapi dia memerlukan sedikit aerodinamik. Jadi kita tidak terlalu upright menegak, tidak terlalu menegak. Dia ada menurun sikit macam ni. Dia turun sikit lah. Ini bagi saya masih lagi selesa. Dan kebanyakan motor-motor yang naked, secara umumnya sisi besar, horsepower tinggi, dia mesti tak tegak sangat. Dia takkan tegak macam ni. Ini kebiasaannya motor adventure touring, dia akan macam ni. Tapi kalau sebab dia naked yang laju, dia kena macam ni sikit. Baru senang kita nak main. Nah tu, lama mantap. Begini je main dia. Senang. Memang best. So dari segi tinggi dan berat, bagi saya tak ada masalah. Untuk orang yang rendang-rendang ataupun yang rendah. Untuk anda yang tinggi-tinggi dan besar, lagilah tak ada masalah. Dia punya enjin 4 silinder. Semestinya anda tahu motor yang 4 silinder ni bunyi ada ngam. Itu kebiasaannya lah. Sisi sebenar dia 999. Memang ngam-ngam lah. Lebih kurang 1000 lah, 999 sisi sebenar dia. Dia punya horsepower 155 horsepower. Mana kita nak bawa 155 horsepower tu? Sebenarnya sangat banyak untuk jalanan yang biasa. Saya dah cuba dekat highway, memang sangat power delivery tu sangat mantap. Lebih-lebih lagi kalau kita pakai sport mode. Sport mode tu antara yang terbest di kalangan yang terbest lah. Kalau untuk 1000 SP ni, saya rasa kalau anda dah cuba sport mode tu, mesti anda akan rasa gairah. Dengan capaian horsepower 155 horsepower tu sangat tinggi. Kalau ikutkan tak praktikal pun kita nak buat hari-hari. Tapi kalau untuk kita melayan, merasa bila perlu kita nak seronok bawa motosikal itu, memang ada dekat 1000 SP ni. Newton meter torque dia 107 Newton meter torque pada RPM 9000. Agak tinggi. Kebiasaannya untuk motor-motor 4 inline memang begitu. Kalau 2 silinder ataupun 3 silinder, dia akan capai awal dia punya Newton meter. Kebiasaannya dalam 6000 lebih ke 7000 lebih RPM. Namun walau begitu, walaupun 9000 RPM, keseluruhan capaian torque dia yang 107 Newton meter torque tu, bila anda dah bertukar kepada sport mode itu, anda tak rasa sangat dia macam 4 silinder yang biasa. Sebab bila kita koyak tu, cepat betul dia sampai. Dan dia punya sampai tu sangat sampai boleh menakutkan. Saya sendiri pun agak ngeri. Sebab kebiasaan untuk 4 silinder ni, kalau kita tarik panjang-panjang, memang kalau tak biasa dia memang ngeri sikit lah. Sebenarnya ngeri banyak sebenarnya untuk motor ni. Dia macam takut tapi sedap. Macam itulah saya nak describe karakter enjin ni. Okay, untuk keseluruhan body dia, bagi saya sangat nimble.
kita rasalah berat itu, tapi dia sangat diperlukan untuk high speed yang tinggi dekat highway itulah. Tapi kalau untuk kita navigate jalan yang sesak, jalan yang traffic jam dalam bandar, masih lagi tak ada masalah. Saya dah cuba, masih lagi ngam, tidak ada apa-apa halangan kat situ. Memang setakat ni tak ada isu apa-apalah untuk bawa slow dan juga bawa laju, sebab dia punya package handling dia sangat baik dari segi chassis. Dia datang standard dengan Brembo Style 5. Itu yang paling terengam, teruk sekali. Dan juga Showa adjustable suspension. Secara standard, keluar kedai dah dapat dah. Dan dia datang juga dengan tayar Battlelike S22 Hyper Sport. Antara tayar yang saya personally pakai, memang saya suka. Setakat ni daripada sisi kecil sampai ke sisi besar, sekarang ni memang saya guna Battlelike S22 ni, belum tukar. Jadi kalau standard dah datang dengan S22 ni, sangat meyakinkan lah. Maksudnya kat situ kita translate dalam kegunaan harian kita. Keluar kedai dengan package yang dia bagi ni, Style 5 Brembo, adjustable upside down suspension, dan juga tayar daripada Battlelike Bridgestone S22 ni, kita keluar kedai terus boleh kolak, terus boleh layan. Itu antara karakter yang paling ngam pasal SP1000 ni. Ini antara salah satu sebab yang paling ngam untuk anda memiliki Honda 1000 SP ni, sebab dia datang standard dengan monoshock all-in. Kalau kita nak beli, nak tambah lain, memang akan banyak ribu lah. Tapi untuk motor ni dah datang dengan standard. Jadi dengan harga belian ini dan dengan apa yang dia bagi dekat motor ini, bagi saya sangat berbaloi dan sangat puas hati. Untuk motor ini dah didatangkan dengan slip-on daripada Nuts Wheels. Untuk motor 4 silinder adalah paling best kalau kita letak apa-apa pun lah slip-on pilihan kita. Jadi dia akan bunyi lagi sedap dan lagi ngam. Jom kita dengar sikit bunyi dia macam mana. Jadi macam itulah dia. Macam tu bunyi dia tuan-tuan. Kalau untuk 4 silinder, dia tak slip on, memang ada ngam. Jadi saya nak tunjukkan juga kesedapan tayar ini. Ini tadi bekas-bekas perjalanan di highway tadi, dan juga di dalam memanjat ke genting. Tayar S22 ni memang untuk kita biasa-biasa memang sangat cukup lah. Kecuali anda memang nak masuk track, bolehlah pakai sekejap, lepas tu kena tukar lain. Tapi untuk harian kita memang dah cukup sedap dah. Memang dah cukup sedap. Ni belakang dia tajam. Kalau anda tak pernah teliti dengan rapat, 1000 SP. Tangki dia 17 liter tuan-tuan. 17 liter. Dengan horsepower dia yang tinggi itu 155 horsepower. Tangki minyak yang besar ni memang advantage lah bagi saya. Memang sangat ada kelebihan di situ. Cluster dia begini tuan-tuan, bagi saya agak simple saja untuk Honda ini. Tapi kelebihan dia dekat sini, dia quick shifter ready. Kalau nampak dekat situ, memang ada quick shifter up and down. Dan dia ada 5 mode. 3 mode yang memang dah siap, dan 2 mode untuk kita custom. Macam sekarang kita tengok, ini user 2, ini standard, ini sport, ini rain, user 1, dan kembali dekat user 2. Macam sekarang saya akan pergi dekat standard saja. Dan kalau kita nampak kat situ, motor tengah parking kat situ. Jadi bagi saya meter dia sangat ringkas dan sangat ringkas lah untuk dia punya meter cluster dia. Tapi keseluruhan package handling, power delivery, dia punya tayar, braking system memang sangat ngam. Memang sangat ngam untuk package keseluruhan dia. Ni cluster, ni dia punya tombol-tombol di sebelah kanan. Starter, ini ada hazard light sebelah kiri. Jadi untuk memudahkan kita nak tukar-tukar mode, hanya di sini saja. Ni button mode, kita just boleh toggle ke atas. Yang ni untuk kita masuk dekat menu. Yang ni horn dan ini signal. Sangat basic dan simple. Adjustable suspension bahagian hadapan macam yang telah saya maklumkan tadi. Dan satu keunikan untuk SP1000 ini adalah lampu depan dia lah yang
sangat garang. Dengan warna hitamnya keseluruhan, kalau kita tengok dekat sini, memang sangat garang. Ini antara karakter yang saya rasa menarik untuk 1000cc SP ni lah. Memang rengam. Jadi tuan-tuan, dengan harga 69,000 lebih body price on the road dalam lebih kurang 72-73,000, anda akan dapat satu package yang sangat selesa, sangat laju, sangat sedap, handling yang sangat bagus, delivery power yang sangat mantap, keseronokan yang tidak terhingga. Anda akan sentiasa nak ride motor ini. Anda boleh daily, long distance pun boleh, dan akan seronok dalam jangka masa yang panjang jika anda memiliki Honda 1000 SP ini. Jumpa lagi berdatang. Jangan lupa share dan subscribe Honda CB 1000 SP. Assalamualaikum.